Kita tengok tu. Kita dah sabun. Satu kereta dah sabun. Nak sabun guna sikit je. Okay. So sama ada kita nak biar sekejap terus elak. Ataupun terus kita lap. Okay. Tak payah tunggu. Okay tengok. Tu. Keliling kereta. Kereta kita dah buh sabun. Cukup cepat. Okay. Jadi semua tempat dah kena sabun lah. Okay. Kita cuma ambil kain. Kita lap je. So bahagian bumbung kita dah lap habis. Kita lap lagi.